Satu riba yang melibatkan pinjaman. Dipanggil riba qard. Bagi pinjam, ambil lebih. Awak pinjam RM10, bayar RM20 contohnya. Awak pinjam RM100, bayar RM200. Awak pinjam RM1000, bayar RM2000. Itu contoh aja. Awak pinjam 100, bayar RM100. Riba juga, dia tak kira banyak sikit. Emang tu bukan isunya. Ambil lebihan di atas pinjaman. Riba lah. Kadang-kadang disyaratkan daripada awal. Awak pinjam 100, bayar RM150 dah. Okey. Ada orang tolong kita, takkan kita nak kata tak okey. Ya tak? Ataupun dia tak syarat begitu. Yalah, sama-sama kawan, takkan nak syarat begitu. Malu pun ya. Ya tak? Si penghutang tu pula offer. Kau dah bagi aku 100, aku bayarlah lebih sikit, 150 ke. Okey. Tadi si penghutang yang biasa mensyaratkan dah. Ini yang, tadi si pemiutang yang memberi hutang, dia panggil debtor lah. Bahasa Arab dia panggil al-mukrid, yang bagi hutang. Dia yang tak syarat begitulah. Ini kawan-kawan tak ada lah kot. Kawan-kawan ni biasa kita yang offer, yang meminjam ni. Dia tak syarat tapi dia offer lah. Offer sama dengan syarat aja. Tak boleh juga. Satu lagi, si pemiutang tidaklah mensyaratkan. Pemiutang ni mana nak bagi hutang lah, debtor tu. Si penghutang pula tidaklah menawarkan. Pinjam tu dia panggil memberi pinjam tu dia panggil kreditor, yang pinjam tu panggil debtor. Memberi pinjam tu Arab panggil mukrid, yang meminjam tu Arab panggil muqtarid. Kita panggil pemiutang dengan penghutang lah. Bagi tu dia panggil pemiutang, yang pinjam tu dipanggil penghutang lah. Dua-dua tu tak ada. Pemiutang tidak mensyaratkan, penghutang juga tidak menawarkan. Tapi asal ada apa yang disebut sebagai tawatuk. Tawatuk ni kita kata memorandum lah, yang kadang-kadang jelas lah merujuk pada lebihan, tapi kadang-kadang tak jelas juga. Tapi adalah memorandum itu, ada tawatuk tu. Ya tak? Nanti kalau ada lebih, aku bayar lebih lah. Itu juga tidak boleh. Dia tertakluk atau termasuk dalam konteks syubhah riba. Malah sebahagian ulama mengatakan bahawa itu bukan syubhah riba, itu juga riba. Pasal ada janji nak bayar lebih, walaupun secara tidak pastilah. Kalau ada lebih, aku bagi lebih. Tak boleh juga. Any memorandum lah kepada lebihan. Dan tak boleh kita beri apa-apa lebihan, sama ada janji begitu, tawarkan begitu, memorandum begitu, sehinggalah hutang diselesaikan. Tak boleh. Kalau dah selesai esok-esok, nak bagi lebih, bagilah, tak apa. Terutama masa kita nak lunaskan. Pasal orang dah tolong kita, kita bagilah lebih. Nabi pun kata, khiyarukum ahsinukum qada'an. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Rafi' dalam Sahih Muslim. Bila Nabi berhutang, Nabi bayar lebih. Tapi Nabi tak berhutang duit. Saya tak pastilah, setahu saya tak ada riwayat Nabi hutang duit. Tapi Nabi hutang jual beli tu ada. Nabi hutang unta pun ada. Tapi dalam konteks sama aja. Hutang unta ni pun dia macam hutang duit juga. Bila kita hutang, kita ganti dengan yang lain. Dua-dua tu dipanggil qard. Tapi specifically Nabi pinjam duit, saya tak jumpa lagi lah selama saya belajar muamalat ni. Baik, jadi Nabi pinjam unta, tapi Nabi pinjam bukan untuk peribadi dia. Nabi pinjam tu untuk jihad. Mana boleh pinjam guna? Mestilah pinjam ganti, ikut unta tu mati ke apa. Jadi Nabi pinjam, Nabi janji akan bayar yang lain lah dengan unta yang lain. Jadi time nak bayar tu tak ada unta kecil, unta semua besar-besar. Hingga kata Abi Rafi', ya Rasulullah, inilah ajidu illa khiyaran rubaiyah. Wahai Nabi, unta yang kita pinjam tu unta kecil, umur 4-5 tahun gitu ya. Yang ini unta khiyaran rubaiyah, unta yang more than 5 years, 5 tahun ke atas, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu Arab ni tuan-tuan, kadang-kadang haiwan tu diberi nama mengikut tahun dia. Unta kan umur setahun hingga 2 tahun nama lain, 2 tahun hingga 3 tahun nama lain, 4
4 tahun ke 5 tahun nama lain. Bahasa Arab dia unik sikit. Dia tak macam bahasa Melayu. Asal unta, semua dipanggil unta. Arab dah, Arab lain, tuan-tuan eh. Nampak? Jadi dia cakap ke Nabi, nak bayar unta macam mana ni? Hutang kita hari tu, pasal tak ada unta yang macam dulu, tak ada. 3-4 tahun tak ada. Yang ada hok besar-besar. 5-6 tahun kata. Maka Nabi kata, iqdihi fa inna khiyarakum ahasinukum qada'an. Nabi kata, bayar walaupun dengan unta yang lebih besar itu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang bila dia bayar hutang, dia bayar lebih. Jadi orang dah tolong kita bagilah lebih ke dia. Cuma tak boleh di awal berhutang, di tengah-tengah berhutang, hak boleh ketika melunaskan. Dah tak boleh ada apa-apa syarat, apa-apa tawaran, apa-apa memorandum dalam bab ni. Bagi saja. Kalau kita mula-mula pinjam tu, kita memang ada niat nak bayar lebih. Tak payah cakap apa-apa. Kalau cakap kan jadi tawatuk, jadi memorandum. Haram lah. Diam-diamkan aja. Kuku esok pun kita kena tak ada duit ke apa, nak tak boleh bayar lebih macam mana? Okey, kalau saya ada lebih, saya bayar lebih. Siapa yang boleh sahkan awak ada lebih tu? Nanti esok bila kita bayar ngam-ngam, hari tu awak kata nak bayar lebih. Saya kata nak bayar lebih kalau ada lebih. Sekarang saya tak ada lebih. Ya ke tak ada lebih? Aku tengok engkau ada je lebih. Kan jadi gaduh tu. Bukan pesyarak ni tuan. Dia nak jaga, tak nak bagi ada salah faham. Of course lah tak nak ada pertikaian tertentu, malah perbalahan. Jadi boleh bayar lebih, bukan tak boleh. Tapi kena cara macam tu lah.